Persaingan bagi merebut 4 jawatan naib Presiden PKR semakin sengit selepas 6 pemimpin mengesahkan diri untuk bertanding dalam pemilihan kali ini. Terbaru, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan yang mengumumkan untuk bertanding jawatan itu pada pemilihan kali ini. Dalam hantaran di Facebooknya, Ahli Parlimen Sungai Buloh itu berkata sudah memaklumkan mengenai hasratnya untuk bertanding kepada Presiden PKR yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Ahli Parlimen Setiawangsa yang juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang telah membuat pengumuman yang sama. Turut menawarkan diri bekas Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar dan Ketua Penerangan PKR yang juga Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil juga mengumumkan akan merebut jawatan itu.